Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak tunjuk kepada pemohon tentang bagaimana kita nak mohon di dalam Study in Saudi. Okey, mula-mula kita buka dulu dekat sini. Kalau yang belum daftar, maka kita kena daftar terlebih dahulu. Okey, kita tekan insya' hisab jadid. Lepas tu kita tunggu kejap. Okey, dekat sini saya ingatkan bahawa kita pilih ukhra. Lepas tu masukkan email, masukkan jinsiyah, Malaysia, lepas tu masukkan nombor ni dan terus kepada berikutnya dan dia akan minta kita masukkan nama dan sebagainya. Lepas tu barulah kita akan pergi ke satu email yang mana dihantar untuk pengesahan TAC. Lepas tu barulah kita pergi ke website Study in Saudi balik. Yang tu kena lalu sendiri dan pemohon akan dapatlah akaun untuk permohonan di Arab Saudi. Okey. Lepas tu selepas kita buka, uh, kita akan masuk di bahagian tasjil dukhul. Sign in lah. Lepas sign in, kita akan masukkan kita kata username yang kita telah daftar lah. Okey, sebagai contoh saya masukkan Noha Konsultasi. Okey, contoh uh, R88N. Okey, kita masuk. Okey, lepas kita masuk, kita akan pergi sebelah atas iaitu khidmati. Kita pergi ke Marafi. Ni fail saya. Macam tu lah. Kita tekan kat belah sini. Lepas tu kita penuhkan apa yang dia nak. Penuhkan apa yang dia nak satu persatu. Ni sebagai contoh al-bayanat syakhsiyah iaitu biodata. Makan milad, tempat lahir, makan iqamah, tempat kita tinggal sekarang, halah al-ijtimaiyah, status sekarang, bujang ke, kahwin ke, okey. Halah al-i'aqah, adakah kita ni OKU ke? Kalau ada, bagi tahu OKU apa. Lepas tu masukkan gambar. Gambar kita punya pasport lah. Gambar berukuran pasport. 4x6. Okey. Lepas tu kita pergi ke biodata ataupun kita punya maklumat tentang pasport. Kita masukkan pasport sebagai contoh je ni. Lepas tu kita letak nama. Jadi letak nama tu, saya cadangkan untuk kita letak berturutan. Berturutan. Walaupun kalau ikutkan orang Arab, dia nama satu patah sahaja. Contohnya Muhammad bin Ahmad bin Mahmud Al-Qahtani, nama keluarga dia. Jadi disebabkan kita ni berbeza, kita masukkan nama ni ikut turutan. Supaya apa? Supaya dia sama dengan kita punya pasport. Okey, masukkan Arab pun macam tu. Lepas tu kita pilih jawab safar, selalunya kita adilah normal. Ada yang khas, ada yang diplomasi. Yang tu biar kita ambil ADI sahaja. Lepas tu kita buat pasport kat mana? Kita buat kat Malaysia. Dekat Malaysia. Lepas tu kita masukkan tarikh bila dalam pasport tu dia ada tulis. Kita masukkan bila kita buat pasport tu dan bila berakhirnya pasport. Lepas tu kita masukkan nuskhah pasport. Pastikan kita punya pasport tu dia ada bahagian atas dan bahagian bawah. Kita scan sekali. Kita scan sekali. Okey, lepas tu kita pergi ke sini, hifz wa istimrar. Okey. Lepas pada tu kita masukkan bayanat unwan. Kita masukkan alamat rumah lah. Alamat rumah ni sebagai contoh sahaja. Lepas tu kita pun masukkan bayanat al-tisal wa tawasul ijtimai. Ni media sosial kita. Kalau ada Twitter, sebelum Twitter masukkan yang sekarang ni X kan. Kita masukkan. Lepas tu kita masukkan Facebook, link Facebook. Kalau ada LinkedIn, ada YouTube masukkan juga. Lepas tu masukkan nombor telefon. Lepas tu dia tanya bayanat idafiyah, maklumat tambahan. Dia tanya adakah kita ni pekerja. Kalau kalau kita pekerja, letaklah bahagian sini na'am. Kalau kita tak bekerja, letak la. Lepas tu kita bagi tahu sebab kita belajar. Sababul gharbah,
dirasah, fi Saudiyah. Kita cakaplah kita nak apa-apa, tapi yang sini kita tak boleh panjang sangat, 2 3 baris dah cukup. Sebab kalau panjang sangat dia tak boleh save. Okey, lepas tu kita pergi ke bahagian al-bayanat al-idhafiyah. Yang ni dia tanya, adakah kita pernah duduk di Arab Saudi? Kalau kata kita pernah belajar di Arab Saudi ataupun pernah tinggal di Arab Saudi, maka kita akan ada bahagian ni. Kalau tak ada, kita letak la sahaja. Lepas tu kita masukkan kat sini bayanat mu'arraf. Yang sini adalah ada yang kata letak pentazkiyah, ada yang letak ibu ayah dan sebagainya. Saya cadangkan dekat sini adalah orang yang boleh dihubungi. Sekiranya pihak Study in Saudi nak kontak, dia boleh kontak individu ni sebagai wakil kepada kita nak mengesahkan. Jadi kalau kata kita letak pentazkiyah, kadang-kadang pentazkiyah tak kenal kita. Walaupun dia bagi tazkiyah, tapi dia tak kenal kita. Jadi saya cadangkan untuk kita letak nama pentazkiyah kat sini, nama orang yang boleh dihubungi. Okey, lepas tu bayanat idhafiyah, kita masukkan, contohlah kita punya sumber gaji kan, sumber kewangan daripada siapa, contohnya tak banyak sangat, kosong sampai $1,000. Ada orang tanya kenapa tak guna riyal ke RM ke, just dia nak maklumat saja, tak apalah lambang tu biasa. Jadi kita cakap kita yang biasa je lah. Lepas tu kita pun kata, okey ni daripada Jamiah Khairiyah ke ataupun daripada keluarga ke. Jadi selalunya orang anak pemohon ni daripada keluarga, kita buat daripada keluarga. Lepas tu dia cakap, "Hal hasalta ala minha dirasiyah sabiqah?" Adakah kita pernah dapat beasiswa sebelum ni? Kalau tak ada, tekan la. Okey. Lepas tu barulah pergi ke hifz wa istimrar. Lepas, sampai kat sini kita masukkan kita punya dokumen. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, kita boleh masukkan dokumen kita, eee kalau kita ada SPM, masukkan SPM, lepas habis masuk SPM, masukkan sekali lagi dia akan keluar dekat sini butang idhafah. Idhafah untuk kita masukkan kalau kita ada, stamp, STPM, diploma dan sebagainya, kita boleh masukkan beberapa, kelayakan akademik kita, tak ada masalah. Okey, lepas tu dekat sini kita masukkan dekat sini dulu, bayanat al-lughat ini adalah untuk CJ bahasa. Sekiranya kita ada, sebab dia cakap sini, sekiranya ada kita letak in wajad. Kalau ada kita letak kat bahagian sini. CJ bahasa Inggeris ke, bahasa Perancis ke, bahasa Jepun ke, ikutlah. Lepas tu dia cakaplah kita bahasa tersebut adalah bahasa ke, bahasa ibunda ke tak. Contohnya. Okey. Lepas pada tu kita masukkan dokumen-dokumen yang seterusnya. Syahadah Khulu Minas Sawabiq Al-Amniyah ni daripada Good Conduct daripada Kementerian Luar Negeri. Yang ni kena mohon cepat. Kalau pemohon nak mohon di Arab Saudi, ini adalah dokumen yang penting juga dan dia ambil masa. Dia kata adalah sampai sebulan, sebulan lebih. Tetapi ada kadarnya cepat. Mungkin 5 hari dah dapat, mungkin 7 hari, 2 minggu dah dapat. Jadi kita tak tahu bagaimana dia proses tu. Takut ambil masa yang lama, kita kalau kata, nak mohon, cepatkan urusan ni supaya kita tidak kesentukan masa. Yang ni terjemahan, kepada bahasa Arab. Dan ini adalah medical check up, ni medical check up dalam bahasa Arab. Lepas tu tazkiyah, tazkiyah sekurangnya seorang sebab dia kata tazkiyah. Kalau tazkiyat, yang tu memanglah kena 2 dan lebih lah, tapi dia cakap 1 je dah cukup. Tetapi sekiranya kita ada banyak, kita boleh combinekan kita punya dokumen tersebut. Okey. Satu sirah dzatiyah ni SV, resume. Yang ni bolehlah kalau kata nak pertolongan saya boleh tolong buatkan. Cuma nak katanya kita kena masukkan resume. Dan seterusnya ikhtibar kafiyat al-ma'rifiyah ni adalah ujian kecekapan kognitif. Yang ni dekat Misha tak ada. Jadi saya sarankan untuk kita letak disclaimer dah bahawa Malaysia tak ada. Dan yang akhir ni adalah ukhra yang mana kita masukkan dokumen-dokumen tambahan yang boleh membantu permohonan kita. Lepas pada kat sini hifz wa istimrar, barulah kita pergi ke bahagian untuk pilih dokumen, untuk pilih universiti mana yang kita nak. Itu je lah sikit sebanyak daripada saya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.